Kita duduk relax kat tiang masjid. Lepas mayang so tak ada orang. Nak balik malah hujan-hujan. Faham? Nyanda di tiang masjid. Nengung. Duk fikir guana aku nasib. Tak dapat bering. Tasbih. Bola kocek dah. Faham? Relax. Sedar-sedar ramai orang mari ikut belakang. Berhenti kereta 2 biji. Nak semayang jemaah. 8 orang situ. Ha? Setan jolok. Bos. Ada orang semayang. Tasbih. Ha? Kita pun. Oh. Subhanallah. 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 Jadi anak setan. Tahu tak? Diperdaya oleh setan. Serebang besar baku deriang. Masuk dalam pukak setan lagi. Nih. Tu imam nak semayang subuh. Biasa 3 orang je makmum. Tok Bilal, Tok Siok, je kekeh. 3 orang je makmum. Biasa tu imam subuh dia akan baca wadduha alam nasyrah. Ataupun qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas. Tiba-tiba 2 buah bah rombongan masuk subuh. Oh, penuh dalam surat. Ha. Tok imam tengok orang ramai belakang. Setan kata takkan kuliah boh. Ali Imran boh. Wa ma kana. Oh, tariklah tu. Tu imam setan namanya. Tu tak? Tu mainan haluh iblis. Bila kita beramal, dia nak amal kita tidak kerana Allah.